test drive. Okay, Proton S70 standard test drive experience. Yang ni adalah dia punya standard SOP bagi siapa yang nak test drive car. Mungkin sebab bos pun tak ada kat sini, tapi just to remind, every duty pagi-pagi tolong check kita test drive. Kalau kotak bagi tahu Azlan, minta abang Syed cuci ke apa. Nah, kadang-kadang memang kotak sangat lah. So every duty person tak mestinya kita kena cuci. Okay, boleh je minta tolong abang Syed. Selalu abang Syed yang cuci. Just inform dekat Azlan, inform kat Abang Mus, kata minta abang Syed tolong cuci kereta. Test drive car. Nah, jangan biar kotak. Kalau boleh before 10 must be clean. Sebab HQ akan turun untuk check. Kalau HQ sampai kereta test drive kotak, memang depa lah kena. Mus lah kena. Okay, so what make great test drive experience? Okay, 3 benda. Customer talk more, demonstrate, don't lecture, always close. 3 benda ni kena biar customer yang cakap. Best tak? Kita tanya lah. Macam mana bang? Best. Abang try yang ni. Kita jangan cerita, okay abang ni guna untuk ni. Kawan tengah duduk bawa kereta, tak ada Nafi duduk dengar dia cakap. Kita je, okay abang try yang ni tengok. Cuba dulu. Okay, ini kalau tanpa sport mode. Apa abang rasa? Ini comfort, ini sport. Okay tak bang? Okay bang, tadi abang try sport mode. Abang try comfort mode. Sekarang ni saya nak abang buat comfort, steering ringan kan? Kita tukar jadi berat tengok. Abang try rasa. Rasa tak berat dia? Bagi dia rasa. Bagi dia cerita dia punya experience dia. Okay? Kena always bagi customer yang impress. Kita kena dengar pada mulut dia. Supaya dia, biasalah orang kata apa, kalau terlajak kata tak boleh unduk. Kalau dia kata best, maksud dia kena beli lah. Okay? Demonstrate, don't lecture. Kena tunjuk. Okay ni bang, ni tempat nak buka sport mode. Tekan button ni, tekan button ni. Okay? Demonstrate, kita kena tunjuk button. Bukan, okay bang, nampak button kanan hujung tu? Jangan. Kita tunjuk dulu. Okay? Kalau boleh, before test drive, jangan masa bawa kereta. Masa kat kereta bawah tu, tunjuk. Ini turun gear, ni naik gear. Okay? Jangan tengah duduk bawa tu, ajak. Bahaya. Okay? Sebelum dia nak gerak keluar, ajak dulu. Okay? Baik. Melainkan dia dah bawa X50. Tiba-tiba nak main, test drive X70. Dia memang tahu dah cara bawa. Tak ada ajak lah. Tapi kalau dia main naik Azia, main naik Saga lama, kita kena demonstrate. Sebab berbeza dia punya cara drive mode dia. Okay, every test drive conclude with a closing question to advance the sale. Kena ada CTA. Setiap kali test drive, sebelum dia turun kereta, lepas dia turun kereta tu, very sure kita nak tanya apa, nak booking kan? Dah segan lah. Dia pun rasa nak balik lah. Kita pun dah barai lah. So, masa dia tengah impress, macam mana bang? Boleh kita booking terus. At least abang tak tunggu lama. Kita kena impress booking tu masa dia test drive. Jangan dah sampai turun kereta. Percayalah cakap saya, pada turun kereta, kemungkinan 50% lah dia nak masuk balik showroom. Yang ada 50% dia akan ambil kunci kereta, dia balik. Saya fikir dulu lah. Saya dah try benda ni banyak kali lah. Memang, kecuali bawang, jin, ni lain lah. Puja, mereka lain, mereka sifu face to face. Kan, mereka lain cerita sikit. Mereka takkan bagi customer balik ni. Itu kena banyak dengan mereka. Okay, tapi customer biasa macam tu. Closing time test drive. Time tengah impress tu. Macam mana bang? Okay, boleh booking. Jangan keluar soalan. Macam mana bang? Nak fikir dulu. Jangan tanya soalan tu. Bila kita bagi peluang untuk dia fikir, dia akan fikir lah. So, don't give a chance. Macam mana bang? Abang booking lah. 100 pun tak apa. Lah bos tak 500. Tak apa. 100 dah lah. Nanti saya quoting dengan bos. Pandai-pandai lah bos. Kan? Okay. At least dia booking. RM50, 100. At least get a little booking. Barulah hampa akan dapat dokumen. Okay, baik. So, 3 benda ni. Dan, benda ni, masa saya dekat Subaru dulu, Subaru hanya boleh jual hanya dengan test drive. Tanya Abang Amri. Betul Abang Amri? Subaru hanya boleh dijual hanya dengan test drive. Without test drive, customer tak akan beli, betul? So, sama. Kalau hampa boleh offer customer test drive, bermaksud, hampa ada potensi nak close. Cuma berani tak berani nak keluar pada mulut, bang, nak booking tak? Kadang-kadang takut. Dia tak jadi kot, dia tak abang. Kena tanya. Kena tengok abang awang close macam mana. Puja, mereka akan always insist, okay, booking hari ni. Mereka akan grab booking dulu. Pak I Syakir pun sama. Okay, kena belajar dengan yang lama-lama ni. Mereka always collect booking. Jangan ikut Zul. Zul paling malas collect booking. Bos tahu. Cukup malas collect booking. Okay, sebab kita different way kan. Saya kurang main test drive. Okay, dapat So, car preparation ni very important. Saya cakap kat bos sebelum pukul 10, make sure kereta test drive semua clean.
Kalau HQ sampai within that, nampak kereta tu kotor, bos lah kena. Okay, bukan AC. Tapi AC on duty lah kena biasanya. Bila bos kena, AC on duty lah kena. Dia saja SA, UP, sebab kita dapat pakai tempat yang susah. Okay, so untuk car preparation form before test drive, nampak? Dia cakap kena ada form juga. Dan benda ni saya ada sikit lah tips lah kan. Tips ni daripada orang lama. Orang lama lah. Lagi lama pada abang, lagi lama pada bos. Orang lama dalam Proton. Since Proton ada. Dia abang, kalau hampa nak jual X50, pagi tu hampa pilak X50. Hampa nak jual kereta apa? Saga. Pilak Saga pagi tu. Pergi cuci kereta tu. Buat bonding dengan dia. Mesti hampa dapat customer. Dia kata. Dan saya pernah try lah. Masa CST dulu betul ya. Kami kat CST dulu dia ajak. Setiap pagi seorang ambil satu kereta. Kena make sure kereta tu clean. Kalau berabuk sikit, kena lah. Kena bambu. Manager pun mulut celaka juga masa tu. Memang kena teruk lah kami. Okay. So, always lah. Rasa Amri kalau duduk sana pernah kena jawab benda ni. Ada kan? Dia test kan? Kalau daripada sana, dia bagi kita benda ni. Boleh try lah. Abang, kalau hampa perasan, abang orang pagi-pagi tak nak kerja, dia buat benda ni. Dia ambil kain, dia lap. Kadang-kadang dia buat. Tak selalu, tapi dia buat. Okay? Car body clean, no dust, window mirror clean, light and wiper. So, cap-cap jari tak mau. Sama macam roadshow. Roadshow tolong prepare kain. Kereta nampak cap-cap jari, nampak kereta murah. Saya hari tu pun tak pergi roadshow, tapi tak bawa kain. Memang lena je lah. Okay? Interior clean, no accessory item, botol-botol, kertas-kertas Tesla jangan tinggal dalam kereta. Seat clean, floor mat, properly, dashboard, steering. Ni semua kena bagi cantik lah. Orang kata basuh bagi cantik lah. Okay. Ni selalu hari tu gaduh pasal minyak. Allah, gaduh sikit lah. Vehicle key available, test drive indemnity form kena ada, ready for customer. Okay. Ni benda-benda wajib lah. Minyak kena ada, form test drive kena ada. Dan make sure kereta tu betul-betul ready untuk customer. Kalau kereta tu ada masalah, macam hari tu, Bang Modi nak test drive, kereta Saga ada masalah kan. Kita maklum, siapa yang tahu, tolong maklum dalam grup. Kata kereta ada masalah supaya semua orang tahu. Sebab hari tu pun saya baru tahu. Hari Bang Modi nak test, hari tu baru saya tahu. Saya pun tak tahu. Jadi siapa ada ambil barang ke apa-apa, tolong inform kat bos, baru kami kita dalam grup. Kan, mungkin ada nak pakai. Kita jangan marah orang tu. Hari ni hari dia, esok hari kita tak tahu macam mana. Ada kalau hari kita kena ambil barang test drive juga untuk ganti. Itu normal bagi Proton. Okay, test drive experience. Ni dia punya tips dia lah. Kalau nak baca memang panjang. Jadi kita cut in short. Full duration test drive mesti dah 20 minit ke atas. Jangan bagi 10 minit lah. Pi patah balik, jom rumah balik bah. Dah kot. Jangan. Okay. Dan kalau biasanya kita tak ada peluang nak bagi customer test kat luar, kita bagi dalam ni ya. Susah nak close. Kena bagi keluar juga. Semua tak mau, kita kena sacrifice masa kita sendiri. Kalau kita sibuk macam mana pun, try sacrifice. Okay. Dia bagi tahu lah. Macam tu 3 minit, stylist design showcase. 3 minit, Proton Link. 1 minit, leather, seat comfort, cerita pasal leather. 3 minit lagi, cockpit. Lepas tu Tesla Experience, 3 minit. Exceptional chassis, quality NVH dia, senyap tak senyap kereta. And then, engine power macam mana kita okey, bagi dia rasa engine power. Dan last kali cerita pasal dia punya intelligent safety. Biasanya intelligent safety last ni, kalau boleh bagi dia try ICC, bagi dia try ICC. Walaupun dia nak beli premium, tapi bagi dia rasa ICC. At least bila kita bagi rasa ICC, dia tak dapat ICC, dia dapat ACC. Dia dapat main adaptive. At least. Okay. So customer feedback, get overall feedback verbally, good impression, area improvement and via form. Via form pun kena bagi dia tanda bagus tak bagus kan. Biasa kita tak tanda, kita tulis nama kita yang tanda kan. Tapi macam saya cakap tadi, bila return ke showroom tu kena ada customer feedback. Cuma sebaiknya closing tu within test drive experience. Closing tu within test drive experience sebaiknya. Okay. Next, test drive experience 2026 Proton S70 power tailgate nearby auto open. Power tailgate dah tak ada kaki. Boleh cerita dah kenapa tak pakai kaki. Lagi senang, duduk 6 second, bonet akan buka sendiri. Proton Link 2.0 application, semua kena download Proton Link. Walaupun tak ada, tapi at least boleh tunjuk kat dia. Okay, nanti kalau pergi dekat vehicle ni, dia akan naik lambang kereta, dia akan naik lambang bonet, buka apa semua kat situ. At least kita ada roughly tunjuk kat dia. Okay, dan semua kena download My Proton. Walaupun tak ada kereta Proton, download My Proton. Sebab apa? Kita boleh convince dia menang daripada
efficiency service punya price. Servis Proton lagi murah daripada Perodua. Itu hakikat. Itu hakikat. Kalau siapa pakai Perodua dia tahu. Okay? So tolong ada apps tu. Jangan sekadar cakap. Dalam apps tu tunjuk kat dia Procare calculator. Abang, servis murah ya bang. Pertama, kedua, ketiga. Alah, 60,000 standard. Abang, meja. Kereta apa pun sama kena buat macam tu juga. Okay? Ada kena tahu beza lah. Abnormal mileage, normal mileage macam mana. Kalau customer buat Grab, jangan ada tunjuk app tu. Cakap ada abang nak buat app Grab memang akan banyak lebih awal lah. Lagi mahal lah biasa. Okay? WNT banyak tukar lebih awal. 如果现在跟这麦克风去拿一次要打， Dah download belum My Proton? 我在包装。 Dia. Tolong download lah. Please make sure 有录音的声音没有？走了路， iPhone saja kot. Mahal sangat. 你那边 update，所以是不能。 Handphone baru. macam tu cakap tentang lah. Potong link lah, itu ada. Kalau kami satu untung satu yang boleh kontrol kami mental. Kalau kita main, berarti ni saya kan baru nak update. Tapi yang Okay. berarti PR. Info mahal sangat. Berarti kalau kita HQ deh, Ha? tapi ya, register boleh kan bikin. Ya. Bikin skip. Saya register skip je. Okay. Last but not least, Android Auto, Apple CarPlay. Tolong make sure kalau nak bagi customer try. Pernah jadi, saya tak tahu siapa. Customer nak try tak lepas. Nak try masuk Apple CarPlay tak boleh. Nak masuk Apple CarPlay tak boleh. Kena cek dua perkara. Yang pertama, update handphone tu sendiri. iOS ataupun Magic OS dia. Dah update belum? Secondly, ada handphone dia main sekali include Android Auto built-in apps dalam handphone. Ada yang tak ada. Ada yang tak ada means kena masuk Play Store, install dulu. Bagi yang ada, kena check for update juga. Kalau tak update pun sama, tak compatible. Tak boleh nak login, Bluetooth tak connect lah, apalah. So kalau jadi sangkut macam tu, check kat handphone je update. Kat kereta pun check jugalah. Tapi kereta mostly akan update lah auto. Tapi dekat handphone penting. Nah, so hampa tak payahlah suruh customer main, bang, kenapa? Pernah jadi customer, radio bunyi krek dengan lagu ni, sangkut. Rupanya handphone dia ada update. Pakai pula Xiaomi yang latest tu. Kan? Ada update. Main lagu sangkut. Rupanya handphone tak update. Update handphone tengah malam, settle. Okay? Macam customer Joey hari tu, Shani. Customer Joey Shani. Daripada Singapura. Pakai nombor Singapura. Sama. Test tak boleh. Rupanya app tak update. Dia pakai outside punya app. Bukan built-in lah. Android Auto. Handphone dia pakai yang kena pakai app, kena download. Android Auto. Okay? Benda tu. Okay, kadang-kadang orang tua dia tak China dengan update-update ni. Okay, test drive experience fokus pada 6 perkara ni. MVH, right handling, acceleration, 360 camera dengan 3D display, door opening warning dan juga intelligent cruise control. 6 benda ni kena fokus masa test drive. Kena cerita kat mereka. Okay. MVH tu untuk S70 so far so good lah. Okay lah. Okay, takkan dengar bunyi pelik-pelik. Tapi kalau masa test drive Saga, kita nak cerita pasal NVH, kacau. Saya kita lepas hampa deliver, dia compare. Pasal Saga NVH tak ada lah, bagus. Tak ada lah sampai 100%. Okay? Alright, so last. What do you like most about the car? Encourage the customer to share their opinion. Okay? Masa test drive tu, dah cerita pasal intelligent, macam mana bang? Kat sini abang suka yang mana? Part mana abang suka? Bagi dia ada satu kuat reason kenapa dia nak kena beli lah. And any dislike area of improvement, ini kena help the customer highlight what they don't like, aspect they feel could be improved. Yang ni pun dia suruh tanya juga apa yang tak suka. Tapi biasanya orang cerita pasal suka je lah. Kalau S70 ni tak ada yang tak suka lah. Okay. Open question only, let customer speak. Question that require more than yes, no answer. Create deeper engagement and reveal true customer thinking. Okay, dia berbeza dengan closing online. Closing online kita kena guna close question. Tapi during test drive, customer takkan cerita pusing-pusing. Sebab kita memang dah duduk dalam kereta tu. So, bila dah duduk dalam kereta tu, dia akan cerita pasal kereta tu je lah. So, guna open question. Itu dah ajar kan? Open question dengan close question kan? Macam mana perasaan? Open. Okay? What do you think about this car? Open question. Okay? Alright. So, kena try baca lagi benda ni. Okay. So, setakat ni dulu hari ni.
Patutnya kita akan ada praktikal dekat kereta. Tapi untuk practicality kat kereta ni, saya nak tanya, ada betul-betul jujur kat sini, siapa yang tak tahu nak tukar steering mode lagi? Tahu? Amir tahu? Tak tahu, jujur, siapa tak tahu? Tahu? S70 steering mode tahu tukar kat mana? Ha? Steering. X50 punya steering mode? Tak tahu lah. So, kena tahu semua model. X50 yang dekat IHU. X50 lama dekat steering. Yang 3 silinder kat steering. Yang lama punya. Yang baru facelift semua dekat IHU. X70 X90 kita tengok balik. So, Sagi ambil kunci, tengok balik, tukar steering mode. Percaya cakap saya, orang Malaysia, dia suka bawa laju. Bila bawa laju, dia kena steering yang rasa tak ringan. Jadi, always mainkan cerita pasal steering ni. Sebab saya dah try 3-4 orang lah. Close. Semua impress. Sebab benda ni tak ada kat kereta lain. Okay? Tak ada dekat kereta lain. Hanya Proton saja. Setakat ni yang saya tahu. Wallahualam yang lain tu. Okay? So, ada soalan tak? Tak ada Okay, kata takat ni dulu.